Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Putri Kausar Sari Arshi, wartawan Wix TV, dan bersama saya Ali Farehah selaku juru kamera. Sempena Majlis Titipan Kasih Kenangan Abadi. Majlis ini didedikasikan khas buat yang dihormati Tuan Haji Wan Zulkifli bin Wan Mahmud, mantan penolong kanan hal ehwal murid SMK Agama Watannya. Jom kita hayati bersama. Perlahan ajarkan berani bila hati pun berdebar. Setiap tegur, setiap senyuman jadi bekal. Apakah cabaran terbesar Ustaz semasa Ustaz menguruskan hal ehwal murid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam menguruskan pengurusan murid ini selaku PKM, pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi dan ditangani untuk memastikan murid-murid berada dalam keadaan kondusif, selamat dan sebagainya. Cabaran yang paling utama ialah di zaman ini ialah menangani budaya ataupun sikap buli di kalangan pelajar dan juga gangguan seksual. Jadi dua isu ini merupakan isu nasional yang perlu ditangani dengan baik. Jadi inilah cabaran besar selaku PKM semasa saya menjawat jawatan PKM. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Tentang impian kecil, Cikgu sabar duduk di belakang. Demikianlah berakhirnya Majlis Titipan Kasih Kenangan Abadi. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Wan Zulkifli bin Wan Mahmud atas segala pengorbanan, jasa dan sumbangan yang telah disyurahkan kepada SMK Agama Watannya. Semoga terus cemerlang dan selamat maju jaya. Sekian dari kami, Wix TV. Wix TV, kreatif, aktif, positif. Cikgu